Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dek, cari apa? Isteri saya baru lepas bersalin. Oh. Tapi masalah dia sekarang, kejap ada susu, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak tahu lah ada ke tak ada ke, dia macam cair-cair macam tu. Oh, faham. So maknanya lepas bersalin lah ni kan? Okey, tak apa. Akak ada satu produk ni. Ni nama dia minyak halba. Minyak halba ni bagus untuk tambahkan susu badan. Lepas tu bagus untuk asid juga. Kita kan lepas bersalin kan asid kita jatuh kan. Ni boleh untuk asid juga. Untuk adik, suami adik ni pun bagus juga. Dia boleh tambahkan hormon testosteron. Memang bagus untuk lelaki. Senang dia cari amal. Kalau untuk minuman kan, satu ni, setengah tiup ni, adik boleh makan je terus. Macam ni, Dek. Lepas tu, Dek, lagi bagus kalau adik tambahkan susu. Lagi bagus, Dek. Lepas tu untuk asid, Dek kan, adik boleh ambil sikit. Pagi-pagi subuh tu kan, sebelum mandi, adik boleh masaj kat adik punya payudara ke, kat adik punya punggung ke. Memang mantap dia untuk asid. Okey, Dek, adik boleh cuba amal. Untuk lelaki pun bagus juga? Betul. Pun boleh juga? Boleh. Okey, kalau macam tu, terima kasih Kak. Kita tanya sikit, akak bagi semua. Alhamdulillah. Ada sebablah saya datang sini. Okay, kalau macam tu Kak, kira dua lah. Jadi dua? Saya satu, isteri satu. Dua, Dek Dua Kak. Kasih jadi, Dek. Lepas subuh Kak boleh sapu bau Boleh. urut? Boleh sapu, boleh urut, boleh minum. Untuk bentukkan balik. Betul, untuk pejarkan balik kita punya payudara, punggung semua boleh. Baik, terima kasih. Ni, Dek. Okey. Boleh Kak Dek, duit. Aku kena scam.